Pada tahun 1945, Tentera Berikat di Lautan Pasifik yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah merancang untuk menawan semula keseluruhan Pulau Borneo daripada cengkaman pendudukan tentera Jepun. Perancangan utama adalah bagi menggunakan kedudukan di Pulau Labuan sebagai forward operating base dalam usaha menawan semula Melaya dan Singapura yang sebelum itu telah ditawan dengan bergaya oleh tentera Jepun. Tapi tahukah anda, untuk peristiwa pertempuran di Malaysia, hanya Pulau Labuan sahaja lokasi sempat berlakunya peperangan secara konvensional antara tentera Jepun dan tentera Australia. Manakala keseluruhan Malaysia telah ditawan semula tanpa berlakunya pertumpahan darah berikutan pengumuman awal oleh Maharaja Jepun supaya kerajaan Jepun menyerah kalah tanpa syarat selepas Amerika Syarikat menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pulau Labuan telah menyaksikan pertempuran yang dahsyat antara tentera Australia dan juga tentera Jepun. Garison tentera Jepun di pulau ini telah ditewaskan bermula dari bahagian pantai timur ke hujung pantai barat di sebuah lokasi yang bernama Layang Layangan. Lokasi ini menyaksikan tentera Jepun menyerah kalah sepenuhnya kepada tentera Australia. Kini, lokasi ini telah ditandakan dengan monumen yang diberi nama sebagai Surrender Point, dibina semula oleh bekas tentera Jepun yang selamat dalam pertempuran berkenaan pada dekad 1980-an, serta sebagai ingatan kepada kita semua bahawa perang merupakan satu bentuk polisi yang sia-sia dan hanya akan menghancurkan semua pihak yang terlibat.